Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sagu kelapa. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni kita ada sagu. Sagu ni dalam satu cawer. Kita nak rendam dulu sagu ni lebih kurang 15 minit dah. Ni kita letak pewarna sebab kita nak buat warna hijau. Kalau kita nak buat warna merah, letak pewarna merah. Biasanya sagu ni ada juga orang yang dah siap warna tu. Tapi kita beli warna putih ni, kita letaklah warna yang kita suka. Lepas tu rendam dah selama 15 minit. Ni kita nak masak dulu air untuk kita rebus sagu. Air ni kita guna sebanyak 3 cawer. Lepas tu kita biarkan air kita tu dia mendidih dulu. Setelah 15 minit tu kita masuk ke sagu dah yang kita rendam tadi. Kita masuk ke sagu ni, kita nak masak. Hari ni kita nak buat sagu yang digaul dengan kelapa tu. Biasanya kalau kita buat sagu yang gaul dengan kelapa ni, kita kukuh. Tapi hari ni kita nak masak atas dapur gini. Kalau kita nak kacau dia ni, kacau dia lebih kurang dalam 15 minit lah. Ni saya tambah lagi pewarna hijau sebabnya nampak tak terang lagi warna hijau saya tu. Jadi saya tambah lah. Kalau macam awak ada air daun pandai tu, boleh juga letak sebab lagi sedap kalau kita letak air daun pandai dah. Ni kita kacau dulu. Api tu guna api yang perlahan lah. Kita kacau sampai kita tengok sagu kita ni dia kering ataupun dia jernih. Karenanya sagu kita tu dia sudah masak. Tapi dalam masa kita kacau ni kita kena tambah gula dah. Ni gula ni ikut cita rasa kemanisan kita. Saya lebih kurang gini. Dalam 3/4 cawer gitulah lebih kurang. Kalau tak usah manis, letak setengah cawer gula. Tapi orang kata kalau manis lawan dengan kelapa parut yang masin tu dia rasa sedap lah dah. Jadi saya letak 3/4 cawer gula. Lepas tu kita akan kacau. Bila kita letak gula ni, sagu kita ni dia akan kelihatan cair semula sebab gula tu dia cair. Ni nampak ni. Bila gula cair tu, dia jadi nampak berair semula lah sagu kita tu. Tak apa, kita terus kacau je. Guna api perlahan. Kacau sampai sagu tu kelihatan berkilat. Warna dia tu dia akan jadi berkilat bila sagu kita tu dia dah masuk. Tandanya gitulah. Ada juga biasanya orang buat dia kacau macam saya tunjuk ni, lepas tu letak dalam loyang dah akan kukus pula. Tapi kita tak payah kukus dah. Kita terus biarkan sagu kita ni dia kerah. Bolehlah kita potong dah. Lebih kurang gini ni sagu kita ni dia dah masak. Nampak putih-putih lagi tu orang kata mata ikan. Setengah orang dia sedap ada putih-putih lagi gini. Setengah orang nak biarkan sagu kita tu jernih. Tak ada pun orang kata mata ikan. Boleh pada kita lah. Ni kita panas-panas lagi tu kita masuk ke dalam loyang. Gunalah ataupun bekas yang bersesuaian dah. Sebelum kita potong ni kita kena biarkan sagu kita ni biar dia betul-betul sejuk dulu. Kalau dia panas memang susah lah nak potong sebabnya dia lembek. Ni kalau nak tunggu dia sejuk tu mungkin dalam 3-4 jam barulah sagu kita ni dia betul-betul sejuk dah. Dalam berapa jam dah ni sagu kita pun kata dah betul-betul sejuk, barulah boleh kita potong dah. Nampak mudah tak bila kita nak potong sagu kita ni dia sejuk. Kalau nak buat sagu yang kuah santan pun awak boleh ikut cara ni. Ni saya ni kata kali pertama lah saya buat sagu kacau kata dalam kuali gitu. Biasa kita buat kita ke kukuh je. Ni saya nak cuba buat macam ni lah. Tengok orang buat harung ataupun kacau dalam kuali gitu. Kuih sagu ni dia ada orang kata peminat dia tersendiri. Macam orang-orang lama ni dia sukalah makan kuih sagu gini ni. Kalau macam budak-budak sekarang ni macam tak berapa nak gemar sangat dah. Bagi saya rasa lah kalau orang-orang lama tu dia akan suka dah. Ni kita sediakan kelapa parut yang muda. Kelapa parut tu kita letak sedikit garam lah. Biar kata sagu tu manis, kelapa tu dia rasa masing-masing. Lepas tu kalau kita nak kelapa kita tu dia tahan lama, dia susah basi, kita kena kukus sekejap kelapa tu. Ni macam saya hari ni saya tak kukus pun sebab saya nak makan, kata nak terus makan dah. Tapi kalau kita nak tahan lama memang kena kukus lah sekejap kelapa kita tu.
Biasanya orang akan jual harga 5 keping RM2. Bergantung pada saiz jugalah deh. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.